Menang sekali, dia rayu lagi. Kes ni memang nak bawa sampai anak cucu ke? Jadi dalam video sebelum ni, ada yang tanya, adakah lepas tu kitaran bermula semula apabila pihak sana pula yang buat rayuan? Perkataan rayuan ni, bila orang dengar, ada orang ingat dia macam main game pingpong. Tak habis-habis. Bila pihak sana kalah, dia rayu. Bila pihak sini menang, dia pusing balik. Sebenarnya pemahaman ni salah. Dekat Malaysia, rayuan ni dia bukan macam roundabout yang boleh pusing tanpa henti. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia kita ada prinsip finality, di mana setiap kes tu dia akan ada notah. Jadi, untuk anda mudah faham, hak rayuan ni dekat Malaysia terhad kepada 2 peringkat sahaja. Kalau kes mula dekat mahkamah rendah, anda boleh rayu ke mahkamah tinggi dan kemudian ke mahkamah rayuan. Kalau mula dekat mahkamah tinggi, anda boleh rayu ke mahkamah rayuan dan kemudian ke mahkamah persekutuan. Dan lepas tu, game over. Mana-mana pihak dah tak boleh nak reset kes ataupun nak patah balik, nak start semula. Tapi mesti ada yang tanya, kenapa rayuan ni ada sampai 2 kali? Sebab mahkamah nak pastikan yang keadilan tu betul-betul ditegakkan. Sebab hakim pun manusia. Bila kita ada rayuan, hak untuk merayu sebanyak 2 kali ni, dia memberi peluang kepada pihak-pihak untuk double check fakta dan juga undang-undang lah untuk memastikan yang hakim memang buat keputusan yang betul dan juga tepat. So jangan panik kalau pihak lawan nak buat rayuan. Itu sebenarnya adalah langkah terakhir diorang untuk memastikan keadilan bagi pihak mereka. And once mahkamah tertinggi dah buat keputusan, tu dah muktamad. Korang ada lagi ke soalan pasal appeal? Kalau ada, boleh komen dekat bawah.